atau kerana sesuatu yang menegahkan daripada air. Kepadanya kita tuntut tadi tu. Kepadanya tuntut tadi, tuntut kepada air itulah. Menegah daripada apa tu? Tubuh badan kita ni tak boleh nak kena air. Tak tahulah kita accident ke, teruk sungguh lah, relai ke. Memang kalau kena air tu tak boleh. Kalau kena tu lagi memudaratkan kita. Waktu tu ketika tu boleh tayamum. Tapi kalau duduk hospital tu, kita dah cucuk jarum tu, tu wajib kena air lagi tu. Ada orang boleh kata boleh tayamum. Tak. Kan kita ada cucuk jarum tu kan. Ada selotik tu kita boleh buka lagi. Tapi kena basah sikit. Bagi waktu kena ambil basuh tangan tu, percik air sikit biar kena. Atau kodar tu. Ya, syarat ni memang betul air tu tak boleh kena, syarat dah kena ingat. Memang betul-betul air tak boleh kena, baru boleh tayamum. Tu.